Mr. Kamal Adli. Jangan lupa. Sini Kamal. Oh, hari ni dia merah Wow, Kamal. Kamal, hari ni Kamal nampak luar biasa kerana Kamal nampak sangat. Ayolah korang, kita depan sikit lah kalau macam tu. Nampak elok? Nampak elok. Macam straightforward sangat tu. Oh, habis tu takkan cakap tak nampak tak elok. Oh, tak nampak okey. Macam elok tu. Okey, sekali lagi. Okey lagi, cuba. Kamal nampak handsome. Okey, seterusnya. Kalau macam tu simpan ayat yang power ni sebab ada orang nak keluar lagi satu ni. Yang ini. Hujang juga. Kita persilakan Q Haida. Macam YB ya. Sedondon nampak? Macam bincang tepi ni. Diorang ni memang kita lagakan dengan konten diorang. Memang tak boleh dipisahkan. Konten diorang memang hebat-hebat berdua ya. Terima kasih. Silakan. Okey. Apabila kita dah nampak Q Haida berada di kita punya pentas yang hebat ini, kita dah tak sabar untuk memanggil kita punya queen kita yang seterusnya ni. Yang mana queen ini merupakan queen yang telah berkolaborasi bersama dengan Jekyll untuk kali pertama. Tepuk Malaysia. Tepuk sikit. Itu yang paling meletupnya Aidit lah baju-baju yang didesain oleh Queen ni, boleh dikatakan kesemuanya sold out. Tepuk Malaysia. Asal shout je out. Yes, betul. Jadi oleh itu kita dah tak sabar nak jumpa dengan kita punya kolaborasi kita dan juga kita punya boss. Ya, kita panggil sekali dua-dua. 3-4. Okey, 3-4. Oh, orang lain. Siapa tu? Kau pergi pula tiket kat belakang, jangan tiket kat tengah. Okey. Dipersilakan Fazura dan juga Bos MJ. Itu dia Fazura dan juga Bos MJ kita. Minta mic satu bagi kat Bos MJ. Okey, standby siap-siap. Itu dia MJ kita bersama dengan queen kita Fazura bersama dengan anda di Johor baru ini. Betul. Bandar baru order. Bandar baru order. Memang ramai pula ada event kat depan tu, sekali dia orang datang sekali dengan kita sekali. Jadi alhamdulillah kesemua duta-duta kita ada bersama dengan kita hari ini. Kita tak sabar lagi untuk menceritakan apa yang menariknya untuk raya kali ini 2026, fenomena 2026. Nama pun cantik, fenomena. Jadi kejap lagi kita nak sembanglah sepatah dua kata dengan duta-duta kita. Tapi kita nak masa kita nak bagi kepada bos kita. Cantik. Sebab apa? Dia lah yang kata kena pergi sana meet and greet, bawa semua. Jadi kali ni dia dapat bawa 11 orang datang. Cantik. Memang terbaik. Okey, sementara menunggu mic tu, bos boleh pakai mic saya. Kita nak cerita sikit tentang meet and greet di Johor. Silakan. Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana yang hadir pada hari ini. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada barisan duta kita yang daripada jauh, daripada Kuala Lumpur datang, daripada Ipoh, daripada Perak datang. Kita orang JK Muar KL, tapi hari ni kita orang dekat JK JP. Sebab ada meet and greet orang semua. Terima kasih. Terima kasih juga kepada influencer kita, kepada pelanggan-pelanggan setia JK dan juga peminat-peminat artis kita pada hari ini. Saya seperti biasa kita mengadakan meet and greet kerana nak bagi duta-duta beramah duta-duta dan pelanggan beramah mesra. Sebab tu kita mengadakan